Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Puan Diana binti Jumadi dan seterusnya rakan-rakan pendengar yang saya kasihi sekalian. Saya Nurul Syahirah binti Muhammad Nazari. Baiklah, untuk pembentangan hari ini saya telah memilih jenis bahan artikel jurnal yang telah pun ditulis oleh Nurul Huda Afiqah Zamri, Yap Chai Fong dan rakan-rakan penulis yang lain dan diterbitkan pada tahun 2024 yang bertajuk Keharmonian Negara Malaysia melalui Rukun Negara, Tinjauan terhadap Mahasiswa Politeknik Tunku Umar, dan ini juga merupakan tajuk pembentangan saya pada hari ini. Pengenalan. Seperti yang kita sedia maklum, Rukun Negara ialah satu ideologi yang telah pun diperkenalkan pada tahun 1970 dan belum menjadi pegangan kita sebagai rakyat Malaysia. Rukun Negara memainkan peranan yang sangat besar untuk mewujudkan semangat perpaduan kaum dalam menjamin keharmonian negara. Rukun Negara juga terdiri daripada dua bahagian, iaitu matlamat dan prinsip. Seterusnya ialah terdapat dua objektif yang telah pun dicapai sepanjang kajian ini dijalankan, iaitu yang pertama, mengenal pasti tahap kesedaran para pelajar Politeknik Tunku Umar tentang peranan Rukun Negara, dan yang kedua ialah mengenal pasti tahap keprihatinan para pelajar di PUO dalam memastikan prinsip Rukun Negara terus relevan. Seterusnya, permasalahan kajian. Kajian yang telah dijalankan adalah hanya melalui pengedaran borang soal fidik. Oleh itu, pengkaji tidak dapat melihat secara langsung adakah pelajar Politeknik Tunku Umar ini benar-benar menghayati prinsip Rukun Negara dalam kehidupan sebenar mereka. Seterusnya ialah metodologi kajian. Bagi kajian ini, pengkaji telah menggunakan kaedah kuantitatif dengan mengedarkan borang soal fidik yang menggunakan skala Likert. Borang soal fidik ini mempunyai dua bahagian, iaitu 15 item yang pertama adalah untuk memenuhi objektif yang pertama dan 15 item selebihnya adalah untuk memenuhi objektif yang kedua. Jumlah responden adalah seramai 212 pelajar yang terdiri daripada 100 pelajar lelaki dan 112 pelajar perempuan. Seterusnya ialah dapatan kajian. Untuk objektif yang pertama, iaitu tahap kesedaran pelajar, antara item yang telah pun memperoleh skor tertinggi iaitu setiap orang tidak boleh melanggar batas dan tata rusila dan warga negara Malaysia hendaklah jujur dan taat kerja. Yang kedua, bagi objektif yang kedua pula, iaitu tahap keprihatinan, antara item yang telah memperoleh skor tertinggi iaitu agama tonggak kekuatan bangsa dan negara dan Rukun Negara atasi masalah perpaduan kaum. Rumusannya, semua pihak perlu memainkan peranan secara konsisten untuk meningkatkan lagi kesedaran mahasiswa terhadap Rukun Negara. Jika pelajar memahami dan mengambil berat tentang prinsip Rukun Negara ini, maka secara tidak langsung dapat menjadikan negara mempunyai keupayaan untuk mewujudkan perpaduan yang lebih kukuh dalam masyarakat. Baiklah, saya kira itu sahaja pembentangan saya pada kali ini. Kita buka kepada sesi soal jawab. Soalan saya, bagaimanakah cara untuk memberi kesedaran kepada pelajar tentang Rukun Negara? Baiklah, terima kasih atas soalan yang diadukan. Pendapat saya, untuk nak menerapkan prinsip Rukun Negara dalam diri pelajar ni tidak boleh dilakukan secara terus sebab tidak semua pelajar boleh menerima perkara tersebut. Jadi, pendapat saya, kita boleh aplikasikan perkara tersebut secara perlahan-lahan, mungkin boleh mengadakan program forum yang berkaitan dengan Rukun Negara ataupun membuat program komuniti melawat pelbagai kaum-kaum yang terdapat di kolej kediaman mereka. Saya harap itu dapat menjawab soalan saya tadi. Sekian, terima kasih.